Jadi usrah kita telah tahu berapa orang ahli usrah kita. Kita kena tahu berapa yang ada dalam keluarga kita. Kita kena tahu berapa yang siapa yang tua, siapa yang muda dan siapa yang sama umur dengan kita. InsyaAllah tadi kita telah sebut sebutan ayah siapa? Ayah dalam bahasa Arab apa? Abun. Mak dalam bahasa Arab apa? Umur. Datuk dalam bahasa Arab apa? Jatuh. Okey. Bapa dan semua telah menguasai apa yang kita telah belajar tadi. Jadi kita akan teruskan dengan aktiviti kita, iaitu aktiviti permainan tepek-tepek. Okey. Tampal-tampal. Astagfirullahaladzim. Sorry. Astagfirullahaladzim. Okey. Ustaz akan panggil nama. Okey. Nama dia Muhammad Aiman bin Ismail. Boleh ke hadapan? Asbang, sila. Baik dah. Asal. Okey, apa tu? Aiman. Sila pilih ambil gambar dan main Ustaz. Cepat sikit. Jangan joget, jalan. Pilih gambar. Ambil gambar. Gambar. Main jemput tak dulu. Okey, main jemput tak dulu. Takut jemput tak? Duduk dengan tempat. Okey, tunjuk kat saya. Okey, man haza. Jadul haza. Jadul. Okey, tengok tepek. Mana sah jadul? Betul tak? Betul? Asal-asal. Tepuk tangan. Okey, seterusnya Abu. Baju apa? Okey, cari Abu. Okey, ambil gambar. Ustaz. Main jemput Ustaz dulu. Okey, tunjuk dekat kawan-kawan. Man hazihi jaddatu hazihi jaddatu apa? Jadi okey, sila lambat. Awak nak rotak ke? Okey. Mi awak tengok masuk depan. Tadi kita telah belajar dia nak salahkan diri dia. Kita tak gula-gula. Okey, nak gula-gula. Okey, ni macam ni handsome ni. Okey dah. Okey tu gambar. Man hazihi Ummu hazihi Ummu dari bahasa Melayu. Punya betul lah saya faham. Dah. Okey dah. Dekat di kampung. Mungkin asal dah panggil tu. Okey, yang kerja orang tu tadi 3 orang lelaki dah berapa? Sikit dulu. Pilih sikit. Ustaz. Ustaz tak. Boleh ambil gambar dulu Ustaz. Boleh naik Ustaz. Okey, Ustaz bertunjuk. Man haza. Abun muda. Haza Abun dalam bahasa Melayu apa? Abah. Okey, nampak. Okey, betul.